Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 untuk semua cerita panas Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, perlawanan Minggu 14 Liga Super Malaysia 2025-2026 hadir dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini, kami kongsikan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Sebelum kita mula, tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, Minggu 14, Liga Super Malaysia 2025-2026. Baiklah, kita mulakan dengan keputusan masa penuh. Pada Sabtu 3 Januari 2026, DPMM FC lawan PDRM FC berakhir 3-1, kemenangan DPMM FC di Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Kemudian, keputusan masa penuh antara Terengganu lawan Pening FC berakhir 0-2, kemenangan Pening FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kemudian pada Ahad 4 Januari 2026, keputusan masa penuh antara KL City lawan Immigration FC berakhir 4-2, kemenangan KL City FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Kemudian, keputusan masa penuh antara Selangor FC lawan JDT FC berakhir 0-2, kemenangan JDT FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Jom kita tengok kedudukan terkini Liga Super 2025. Johor Darul Ta'zim terus selesa di puncak Liga dengan 39 mata. Di belakang, Kuching City dan KL City berkongsi 28 mata, saingan sengit rebut slot teratas, manakala Selangor FC tak mengalah, terus mengekori rapat di tempat keempat dengan 25 mata. Bahagian tengah Liga pun tak kurang dramatiknya, Terengganu, Negeri Sembilan dan DPMM saling kejar-mengejar, satu kemenangan boleh ubah segalanya. Zon bawahan pula makin mendebarkan, Pening, Kelantan The Real Warriors FC, Melaka dan PDRM perlu bangkit segera kalau tak mahu terus terperangkap. Liga masih panjang, drama baru bermula. Carta penjaring Liga Super 2025 terus panas. Bergson masih raja jaringan dengan 13 gol buat JDT, diikuti rapat Carigi Morais yang semakin berbisa bersama Selangor dengan 12 gol. Jairo da Silva pula kekal konsisten, Ronald Ngah tak henti memburu, manakala Safawi Rashid dan Arif Aiman sentiasa sedia mencetus ancaman. Persaingan kasut emas makin mendebarkan. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, kedudukan terkini dan penjaring gol terbanyak Minggu 14 setakat ini. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.